Memperkasa wanita di jalan raya. Sempena Hari Wanita Antarabangsa 2026, Grab Malaysia melancarkan Women Only Rides Beta yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri KPWKM Lim Hui Ying, sebuah perkhidmatan khusus yang menghubungkan penumpang wanita dengan rakan pemandu wanita sahaja. Buat masa ini, ciri ini tersedia melalui advance booking di sekitar Lembah Kelang. Untuk menjamin integriti, Grab mewajibkan proses pengesahan jantina melalui MyCard atau pasport serta swafoto sebelum pengguna boleh mengakses perkhidmatan ini. Bukan sekadar perjalanan, ia juga tentang peluang pendapatan. Grab turut melancarkan kempen pengambilan rakan pemandu wanita di seluruh negara sehingga September depan dengan tawaran ganjaran bernilai RM100,000 termasuk baucar bahan api dan hadiah utama sebuah Proton Saga. Managing Director Grab Malaysia, Adeline Fu, menyatakan inisiatif di bawah kempen SIS Boleh ini disokong oleh sistem keselamatan AI, number masking, Share My Ride dan Audio Protect, rakaman audio yang dienkripsi yang diwajibkan untuk perjalanan waktu malam antara jam 10 malam hingga 6 pagi. Langkah besar ke arah mobiliti yang lebih inklusif dan selamat di Malaysia. Ini adalah rakan Grab News, melaporkan berita Grab untuk minggu ini.